Kami malu juga awal untuk peringkat awal nak berdepan dengan apa, dengan token-token kedai ni. Selain daripada itu, orang yang orang yang mahu belajar marketing. Saya pun tak pandai marketing. Sebelum ni saya banyak meniaga meniaga macam kami letak di kedai-kedai secara consignment. Tapi cuma kita belajar daripada situlah, daripada awal tak erti nak berkomunikasi dengan token-token kedai, token-token farmasi dan sebagainya. Bila dah lama dah kita dalam berkomunikasi, berdepan dengan pelbagai ragam manusia ni, insya-Allah kita boleh bawa nampak dia punya jalan tu. Maksud dia daripada sini kita kena mula dan kita kena cuba belajar daripada kesilapan, dan belajar kurangkan sikitlah kita punya malu tu. Contoh macam kami malu juga awal untuk peringkat awal nak berdepan dengan token-token kedai ni untuk nak berbincang berkenaan tawaran consignment yang kita tawarkan, yang Reka Flat tawarkan. Tapi bila dah kenal, dah tahu asam garam dalam dunia peruncitan ni, kita dah mula relax sikit. Bukan relax tentang kewangan, relax tentang pengalaman, tentang skill. Tentang skill kita boleh berdepan. Sekarang ni kita boleh berdepan dengan siapa saja yang kita boleh berurusan untuk menawarkan perniagaan, bercakap berkenaan dengan proses dan sebagainya berkenaan dengan Reka Flat, insya-Allah. Yang nak jadi affiliate Reka Flat pula orang yang mahu belajar benda yang baru. Contoh macam affiliate ni kadang bukan semua orang biasa. Benda ni kita kena berusaha, kita kena mencuba jugalah. Sebabnya affiliate ni dia lebih kepada kita berkongsi link yang disediakan oleh pihak syarikat Reka Flat. Kemudian kita berkongsi kepada rekan-rekan, teman sekerja, teman teman keluarga, masyarakat, komuniti kita, untuk mempromosikanlah apa yang kita tawarkan kepada mereka. Kalau kita tak belajar kemahiran, tak mencuba, kita suka nak mempromosikan kepada mereka, dan mereka pun mungkin tak tahulah kalau kita bagi link saja ni untuk apa. Sebab sekarang ni bahaya bagi link saja ni kalau kawan kita tak yakin, kalau komuniti kita tak yakin. Sebabnya saya pun hari-hari berdepan dengan virus, virus telefon lah. Sebab saya kedai repair telefon, hari-hari saya berdepan dengan orang dengan ada iklan virus dan sebagainya. Saya dah tahu dah selok-belok berkenaan dengan virus, dengan sedikit pasal scammer internet ni dan sebagainya. Sebabnya benda ni pun perlukan kemahiran. Bila kita berdepan dengan pelbagai selok-belok daripada yang mereka nak yang nak ganggu kita, ganggu telefon kita lah, dalam telefon kita, dalam media sosial kita. Nak menjadi Reka Flat affiliate ni pula, kita bukan janji macam skim cepat kaya, bukan pendapatan secara cepat lah. Macam saya cakap yang sebelum-sebelum tadi, kita perlukan kemahiran, belajar marketing, belajar berkomunikasi dengan kawan-kawan, masyarakat, komuniti untuk memperkenalkan sesuatu produk yang kita tawarkan ataupun perniagaan yang kita tawarkan kepada mereka. Jika kita main terjejah saja tanpa ilmu pengetahuan yang betul, untuk zaman sekarang ni agak sukar. Sebab zaman sekarang ni lebih kepada orang tengok personal branding kita. Orang tengok kita ni ada masalah ke tak, sebelum ni banyak kona orang kata dan sebagainya. Jika kita banyak kona orang dan sebagainya, mungkin orang sukalah nak mempercayai kita dan mempercayai apa yang kita bawa, apa yang kita nak sampaikan kepada mereka. Mungkin sedikit sukar jika kita kembali meyakinkan mereka dengan kita nak berubah ni. InsyaAllah
Kita cuba cakap pelan-pelan. Kita nak cari penambatan, nak berubah dan sebagainya. InsyaAllah ada jalan yang terbaik untuk kita. Jom bersama kami Reka Flat kekal aktif.